Assalamualaikum, kami dari kumpulan 12 ingin membentangkan hasil temubual kami bersama seorang guru. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Fatihah, Kislina, Hani, Jamilah dan Dalilah. Kami telah menemu bual seorang guru bernama Nolela binti Ismail. Beliau yang berusia 47 tahun merupakan seorang guru pendidikan khas yang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebahasaan Bukit Go. Dari segi kelayakan akademik, beliau pada asalnya mengikuti pengajian dalam ijazah sarjana muda pengurusan sumber manusia sebelum menyambung pengajian dalam diploma pendidikan lepasan ijazah dengan pengkhususan pendidikan khas. Beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 16 tahun dan merupakan seorang guru option pendidikan khas. Nolela telah memilih Ali, bukan nama sebenar, sebagai murid yang ditaksir bagi menjayakan tugasan kami ini. Dia merupakan seorang murid berumur 16 tahun yang ditempatkan di kelas Al-Ghazali, iaitu kelas bagi murid berkefungsian rendah. Dia berada dalam kategori kurang upaya masalah pembelajaran yang meliputi masalah intelektual dan ADHD. Assalamualaikum, saya Nur Jamilah binti Tasman, Edu 13398. Saya akan membentangkan dapatan pentaksiran tingkah laku fungsional bagi murid yang dirujuk sebagai Ali. Bagi tingkah laku sasaran, Ali sering keluar kelas tanpa kebenaran semasa PDP berlangsung. Hasil analisis PTL menunjukkan tingkah laku ini berlaku kerana Ali cuba mengelakkan diri daripada aktiviti pembelajaran. Fungsi ini dikenali sebagai escape behavior, iaitu tingkah laku yang dilakukan untuk mengelakkan atau keluar daripada situasi pembelajaran yang dianggap sukar bagi murid. Berdasarkan dapatan ini, matlamat intervensi yang dirancang ialah untuk meningkatkan tempoh masa Ali berada di dalam kelas semasa PDP. Oleh itu, untuk mencapai matlamat tersebut, kami mencadangkan penggunaan strategi proaktif iaitu sistem token ekonomi dan menu ganjaran. Melalui sistem ini, Ali akan diberikan token apabila Ali kekal berada di dalam kelas dan mengikuti PDP dalam tempoh yang ditetapkan. Token yang dikumpulkan pula boleh ditebus dengan ganjaran yang diminati oleh Ali. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi Ali untuk kekal berada dalam kelas dan menunjukkan tingkah laku yang positif. Seterusnya, carta ABC yang digunakan untuk menganalisis tingkah laku Ali. ABC merujuk kepada antecedents, behavior dan consequence. Bagi antecedents atau pencetus tingkah laku, situasi yang dikenal pasti ialah ketika guru sedang mengajar atau menjalankan aktiviti PDP di dalam kelas. Behavior pula merujuk kepada tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid, iaitu Ali keluar kelas tanpa kebenaran. Tingkah laku ini dikategorikan sebagai tingkah laku disruptif kerana ia mengganggu proses pembelajaran murid itu sendiri serta boleh menjejaskan kelancaran pengajaran yang sedang berlangsung. Bagi konsekuens pula, apabila Ali keluar dari kelas, Ali tidak perlu meneruskan aktiviti pembelajaran yang sedang dijalankan dan pembelajaran menjadi tertangguh. Oleh itu, analisis ini menunjukkan bahawa tingkah laku Ali berlaku untuk mengelakkan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi, intervensi yang dirancang memberi fokus kepada usaha meningkatkan penglibatan Ali dalam PDP dan menggalakkan Ali kekal berada di dalam kelas. Assalamualaikum, nama saya Nur Arifadillah binti Muhammad Dani. Seterusnya saya akan teruskan dengan strategi proaktif. Proaktif ialah tindakan pencegahan yang dilaksanakan sebelum tingkah laku bermasalah itu berlaku. Oleh itu, guru akan membuat persediaan supaya murid tidak menunjukkan tingkah laku bermasalah. Kami telah menggunakan strategi token ekonomi dan juga menu ganjaran. Oleh itu, langkah awal bagi pelaksanaan strategi ialah pertama, penggunaan jadual visual. Guru menunjukkan jadual aktiviti harian kepada murid sebelum PDP bermula supaya murid boleh mengetahui urutan aktiviti yang akan dijalankan seterusnya. Kedua, kita ada penggunaan timer visual. Di sini, guru menggunakan timer visual untuk membantu murid memahami tempoh sesuatu aktiviti dan juga meningkatkan kesediaan murid untuk kekal berada di dalam kelas. Dan yang ketiga,
ketiga, guru mestilah memberi arahan yang jelas dan juga ringkas supaya mengelakkan murid berasa keliru ataupun tertekan. Setelah pelaksanaan langkah awal tadi, kami dapat menjalankan strategi sistem token ekonomi di mana murid diberikan token apabila berjaya kekal berada di dalam kelas dan mengikuti PDP mengikut tempoh yang ditetapkan. Sebagai contoh, murid memperoleh 1 token bagi setiap 10 minit penyertaan aktif dalam PDP tanpa keluar kelas. Dan menu ganjaran pula, murid boleh menebus token yang telah dikumpulkan tadi untuk mendapatkan ganjaran pilihan daripada menu ganjaran yang disediakan oleh guru. Sebagai contoh, ganjaran yang boleh diberikan ialah puzzle, main playground, buku mewarna ataupun masa rehat tambahan selama 5 minit. Kerana semua perkara tersebut, murid akan menyukai dan cuba mendapatkannya. Dan seterusnya, kita perlukan penegahan positif, di mana guru perlu memuji setiap tingkah laku murid yang positif. Sebagai contoh, Syahbaz Ali, awak telah berjaya mengikuti PDP secara aktif sehingga kelas tamat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya kita akan lihat kepada analisis kebesaran intervensi. Adakah guru pendidikan khas mampu menjalankan intervensi ini? Ya, intervensi ini berpotensi untuk dilaksanakan oleh guru pendidikan khas kerana strategi yang dicadangkan adalah mudah, praktikal dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Bahan yang digunakan seperti sistem token ekonomi dan menu ganjaran juga mudah disediakan serta sesuai digunakan dalam persekitaran bilik ajar. Selain itu, intervensi yang dirancang mengambil kira keperluan dan tahap kefungsian murid yang mempunyai Attention Deficit Hyperactivity Disorder iaitu ADHD dan masalah intelektual sekaligus meningkatkan kebolehgunaan intervensi dalam situasi sebenar. Seterusnya adalah kebarangkalian kejayaan intervensi. Kebarangkalian kejayaan intervensi ini adalah pada tahap sederhana hingga tinggi sekiranya dilaksanakan secara konsisten dan sistematik. Kejayaan intervensi bergantung kepada beberapa faktor seperti komitmen guru dalam melaksanakan strategi yang dirancang, pemberian peneguhan positif berterusan kepada murid, serta kerjasama yang baik antara guru dan penjaga. Apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing, intervensi ini berpotensi meningkatkan tingkah laku positif, tumpuan dan pelibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, berdasarkan pelaksanaan intervensi yang dijalankan, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kejayaan penggunaan token ekonomi. Antaranya ialah penggunaan token yang konsisten oleh guru, pemberian ganjaran yang benar-benar diminati oleh murid, pemantauan berterusan sepanjang aktiviti serta arahan yang jelas dan mudah difahami. Faktor-faktor ini membantu meningkatkan motivasi dan pelibatan murid dalam pembelajaran. Namun begitu, terdapat juga beberapa faktor yang boleh menyebabkan kegagalan intervensi. Antaranya ialah guru yang tidak konsisten dalam memberikan token atau ganjaran, murid yang kurang berminat terhadap ganjaran yang ditawarkan, kurangnya kerjasama daripada keluarga atau penjaga, dan tingkah laku ADHD yang lebih mencabar daripada jangkaan. Faktor-faktor ini boleh mengurangkan keberkesanan sistem token ekonomi yang digunakan. Kesimpulannya, token ekonomi merupakan satu strategi modifikasi tingkah laku yang berkesan. Namun, keberhasilannya memerlukan perancangan yang sistematik, pemantauan berterusan dan sokongan daripada guru serta keluarga bagi memastikan perubahan tingkah laku yang berkekalan. Seterusnya ialah sokongan tambahan. Yang pertama ialah keluarga. Keluarga boleh memberikan kerjasama yang baik kepada pihak sekolah. Yang kedua, memberi kepercayaan kepada guru dalam membentuk tingkah laku murid. Yang ketiga, menyokong usaha intervensi yang dijalankan oleh guru. Yang keempat, membantu kewujudan konsistensi dalam pembentukan tingkah laku murid. Yang kedua, sokongan dari pembantu pengurusan murid (PPM), iaitu membantu guru dalam mengurus tingkah laku murid dalam kelas, membimbing murid yang belum mampu mengurus diri secara berdikari, membantu memastikan murid berada dalam keadaan terkawal, dan membolehkan guru memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran. Jadi, refleksi tugasan. Apa yang kami pelajari iaitu memahami kepentingan pentaksiran tingkah laku fungsional iaitu PTL. Kami dapat mengenal pasti fungsi sesuatu tingkah laku sebelum memilih intervensi.
Kami juga dapat mengetahui cara membina pelan intervensi tingkah laku menggunakan pendekatan sokongan tingkah laku positif (PBS). Seterusnya, kami dapat memahami kepentingan kerjasama antara sekolah, keluarga dan pihak berkaitan dalam membantu murid berkembangan khas. Jadi, pelan intervensi yang dirancang berpotensi untuk membantu mengurangkan tingkah laku keluar kelas tanpa kebenaran sekiranya dapat dilaksanakan secara konsisten dan mendapat sokongan daripada semua pihak yang terlibat.